Terima kasih yang klik dan tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Dah pernah tengok video-video sebelum ni? Tak pernah tengok lagi ataupun dah pernah tengok? Bolehlah tekan atas ni kalau nak tengok video-video sebelum ni. Produk-produk yang saya guna pakai harian ataupun produk-produk makanan yang saya pakai. Boleh tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Saya sediakan link playlist Naramai koleksi video produk-produk yang saya pakai dan saya gunalah. Nak makan nasi pun rasa dah boring kan? Tapi kita kenalah sekali-sekala makanlah kudak-kudak ke ataupun keropok-keropok ke kan? Barulah rasa macam kelainan sikit. Tapi janganlah makan banyak sangat, makan sikit-sikit. Untuk kali ni saya nak makan keropok tau. Saya nak makan keropok Mimi ni. Keropok ni dia perisa udang tau. Untuk satu paket yang saya ada ni, dia ada 8 paket kecil dalam ni. Keropok ni dia perisa udang tau. Dia tak rasa kosong lah keropok ni. Dia rasa perisa udang macam tu. Okay. Kalau kita nak makan ni, kita kena buka plastik ni dulu tau. Okay. Kita buka dulu plastik ni. Okay, dalam ni ada 8 paket keropok Mimi yang macam ni. Kita nak makan keropok ni, kenalah buka plastik ni. Okay, kita koyak dulu plastik ni. Okay. Keropok dia macam ni. Dia macam jari-jari kecil macam tu. Tapi dia kecil je. Jadi bila kita makan tu, dia sedap sebab dia kecil. Jadi bila kita gigit tu, dia mudah hancur dan cepatlah untuk kita telan kan. So siapa yang mulut luas tu boleh makan untuk satu paket tu tau. Tapi saya mulut saya kecil. Jadi saya kena makan sikit-sikit lah. Kalau makan banyak-banyak, kena letak dekat tapak tangan yang macam ni. Keropok ni memang ada perisa udang lah. Rasa sedap sebab dia ada perisa udang macam tu. Sedap keropok ni. Sat je habis. Kepada yang tak pernah makan tu, try lah beli keropok ni. Sedap. Perisa udang. Sedap. Ni ada 7 lagi paket kecil. Saya makan petang-petang lah. Boleh lah makan duduk saja-saja tu kan. Sambil tengok YouTube, boleh makan keropok yang macam ni. Minyak wangi yang saya pakai, minyak wangi Raja Perfume ni. Boyo Fighting. Harga dia pun murah je untuk satu botol kecil macam ni. Boleh lah pakai, nak letak dalam beg pun mudah sebab dia kecil. Jadi kita spray je kat mana kita nak pakai tu. Dia ada juga pilihan wangian untuk wanita tau. Boleh pilih juga. Pilihan wangian yang lain pun ada. Boleh pilih. Okay, mikrofon yang saya pakai ni, mikrofon yang macam ni. Mikrofon ni dia ada 2 mikrofon tau. Sesuai lah yang suka buat konten, buat video tu. Dia mudah nak pakai. Dia sebab pakai klip je. Kita klip dekat baju ke, dekat mana-mana ke. Jadi mudah. Dia main sekali dengan 2 mikrofon macam ni. Dan juga satu receiver yang kita boleh cocok dekat kamera smartphone kita tu. Dia boleh pilih sama ada nak Android ataupun iOS. Nak cas dia pun mudah guna USB Type-C kat bawah ni. Dekat sini dia ada battery level. Paras bateri dia ada tunjuk kat sini. Okey, minyak rambut saya pakai minyak rambut coconut macam ni. Minyak rambut kelapa, dia ada rosemary dan juga peppermint. Bau dia wangi lah. Cara nak pakai dia pun mudah je sebab dia pakai tekan picit macam ni. Kita tekan picit, lepas tu kita pakailah dekat kita punya rambut kan. Okey, kita pakai dekat minyak rambut. Boleh bau dia wangi. Bau kelapa, bau pudina macam tu sebab dia ada peppermint kan. Dan juga rosemary. Okey, sikat rambut pula saya pakai sikat rambut yang bulat macam ni. Saya suka sikat tepi. Jadi kalau kita nak pegang pun mudah lah. Kita selitkan ke tangan kita macam tu. Kita sikat tepi. Sikat rambut bulat yang macam ni. Okey, untuk baju pula saya pakai baju kemeja lengan panjang. Warna boleh pilih. Untuk saya ada ni warna merah. Warna lain pun ada, boleh pilih. Baju kemeja ni lengan panjang lah. Dia kat pergelangan tangan ni ada collar tau. Dia ada butang di tengah ni. Kain ni pun selesa pakai. Warna boleh pilih, saya pun boleh pilih. Nak beli, boleh tekan produk kat bawah ni. Ataupun nak bantu saya dengan menekan butang like. Ataupun nak bagi komen. Ataupun nak share video ni. Ataupun nak bantu saya dengan menekan butang subscribe. Tekan subscribe. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.